di atas tanah kerajaan yang kita namakan sebagai PSN, penempatan semula nelayan. Sekarang ni di Terengganu kita ada 3 tapak PSN yang telah siap dan dalam proses untuk disiapkan. PSN Berteletan di Besut dan PSN Pulau Skepen di Kemaman telah selesai diagihkan kunci. Tinggal PSN Seberang Penarik di Setiu dalam proses untuk disiapkan dan kita sasarkan insya-Allah boleh diagihkan kunci sebelum daripada akhir tahun 2026 ni. Kerajaan negeri membelanjakan sekitar 25 juta ditampung dengan bajet daripada Kementerian Pertanian 13 juta tak termasuk tanah yang diberikan percuma oleh kerajaan negeri. Jadi untuk PSN penempatan semula nelayan buat masa sekarang ni hanya 3 ini saja dan keputusan daripada mesyuarat jawatan kawasan khas perumahan nelayan di peringkat kementerian meminta kerajaan negeri fokus untuk menyelesaikan projek ini, kemudian mengisi dengan peserta, lepas tu barulah sekiranya ada tapak yang bersesuaian kita boleh angkat permohonan kepada kementerian. Bila kita angkat insya-Allah kita akan timbangkan daerah-daerah yang mempunyai jumlah nelayan yang ramai, termasuklah di antara dalam perhatian kita ialah Dungun. Jadi kalau ikut target kerajaan negeri, kita nak biar setiap daerah sekurang-kurangnya ada satu penempatan semula nelayan. Okay, terima kasih. Cik, Puan Hati, ada soalan tambahan lagi? Sila. Terima kasih